Jun 1947. Satu mesej kecemasan diterima di Selat Melaka daripada sebuah kapal bernama Aurang Medan. Mesej pertama berbunyi, semua pegawai termasuk kapten telah mati. Mungkin seluruh kru sudah mati. Kemudian senyap. Beberapa saat kemudian, mesej kedua dihantar. Aku mati. Apabila pasukan penyelamat tiba, mereka terkejut kerana menemui sesuatu yang di luar norma. Semua kru kapal Aurang Medan mati tanpa luka. Namun wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Malah anjing kapal ditemui mati kaku dalam keadaan menyalap pada sesuatu atau seseorang. Lebih pelik lagi, suhu di dalam kapal tersebut terasa sejuk walaupun di tengah panas tropika. Sebelum sebarang siasatan sempat dilakukan, asap mula keluar dari dek enjin. Dan kapal itu meletup, terbakar dan tenggelam. Menghapuskan semua bukti, melenyapkan segala persepsi. Teori mengatakan, ia mungkin kebocoran gas beracun atau bahan kimia berbahaya. Namun, tiada rekod rasmi kapal ini pernah wujud, seolah-olah daftarnya dihapuskan. Yang tinggal hanya bukti saksi mulut ke mulut para penyelamat. Jadi persoalannya, adakah ini sekadar legenda? Adakah saksi pasukan penyelamat hanya berlakon? Atau sesuatu yang benar telah dipadam, disembunyikan dari sejarah? Kerana jika sesuatu itu benar-benar wujud, ia tidak perlu menghapuskan semua bukti. Ia hanya perlu memastikan agar kita tidak lagi mempercayainya dan juga tidak mencarinya lagi.